Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni berada dekat Cerang. Tengok banglo 2 tingkat ni. Okay, untuk dijual. Alright, jom kita tengok. Okay geng, ni boleh tengok deh. Keluasan tanah berukuran lebih kurang 2000 square foot. Okay, sini ada porch. Bawah ni pun tambah awning dah deh. Kiri tu sikit, depan ni sikit, dan dekat tepi ni ada satu pos juga lah yang asal. Rumah nama sore. Ni pagar ni bersambung dengan rumah sebelah dia. Rumah nama sore memang dia nak Lego. Nak duduk dengan anak-anak di Kuala Lumpur. Semua ni lepas BKB belakang. Dekat bahagian belakang. Darab daripada rumah ni nak pergi ke pagar lebih kurang 15 kaki, 12 kaki. Dan maklumat ni nanti kita kopikan sekali dekat dalam mesej lah. Ni dekat kawasan keliling rumah, kita pusing-pusing tengok dulu. Setor pada ni. Ini sebelah kiri rumah. Okey. Dekat pintu utama ni kita ada satu tangga kecil untuk naik ke dalam dan tingkap. Okey, jom kita masuk tengok dalam. Baru pertama. Okey. Sini kapur ni. Kita tengok masuk bilik pertama dulu. Okey. Kat depan ni ada satu bilik. Nah yang ni sekali dengan toilet lah. Okey. Ni adalah bilik seterusnya, yang mana bilik air tadi connecting dengan ni dan juga connecting dengan bilik sini. Kita ada pintu siap sini. Okey. Okey, tangga dekat tengah ni dan kita ada satu lagi ruang tamu dekat sini. Okey. Tadi satu dan sini satu. Alright. So dekat sana bahagian dapur, sini akan ada lagi 2 bilik dan bilik air dekat tengah. Jom kita tengok. Okey. Ini satu lagi bilik. Okay, bahagian dalam ni semua kita sekali care untuk dijual. Okey. Bilik seterusnya. Alright. Dan bilik air dekat bahagian tengah. Okey, dah selesai. Okey, ni bahagian dapur. Ni dry kitchen lah. Kita memang siap 2 bahagian dah. Dan untuk bahagian wet kitchen. Alright. Kabinet semua siap belakang. Okey. Okey, ni ruang dekat atas. Satu bilik kecil. Yang mana kita lo ni owner buat sebagai store lah, simpan barang. Tapi kalau kata nak untuk duduk sendiri pun boleh, tak ada masalah. Masih lagi selesa. Siap kipas yang lapu juga dah. Okay. Bahagian bilik dekat atas. Dekat atas ni kita 590 square feet saja. Dekat luar ni kita ada veranda. Okey. Jom kita tengok bilik master. Paling besar dekat atas ni lah bilik master. Okey. Semua siap belakang. Dan setiap bilik kita ada aircon belakang dah. Okey. Dan sini pun ada toilet. Luar belah sini pun, belah belakang ni pun kita ada beranda juga. Okey, ni bahagian toilet untuk bilik atas dah. Alright. Okey, nanti apa-apa boleh kontak kita dah.